Dia buat video. Apa? Cakap apa? Sekarang banyak supermarket dan kedai tak guna beg plastik tau. Bagus kan? Lepas tu apa tu? Kan dah susah nak bawa barang banyak tu. So, lepas ni ingat simpan beg semua guna tu kat dalam kereta atau kan senang dan cepat. Mengecek. Dalam sekitar dan Okey. Baru ni macam biasa juga kita akan share beberapa info dan kejap lagi Aiman nak share dengan anda semua peluang untuk anda menang wang tunai Ya, dah sampai dah. RM1,000. Si? Merah. Gila tu kan? So, ni semua untuk kempen local SK. Arrived at your destination. Sekejap, adik. Linda Sehati dan Sergi. Oh, dia panjang juga ada Robin Thicke. Best. Rasakan betul. Ayo. Okay, hai, berjumpa lagi. So hari ni kita ke Jalan Kebun Hari ni kita ke Jalan Kebun. Permintaan diorang nak pergi ke tempat viral lah, katakan tempat celup tepung Mamin. So sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan parking. Kawasan parking dia pun boleh katakan disediakan, cuma tak banyak kenderaan boleh masuk. So sekarang ni kita dah sampai dekat depan Mamin. Kita nak menuju ke dalam untuk dapatkan makanan celup tepung dan apa makanan-makanan yang best lagi ada kat sini. Jom. Okay, ini adalah Mamin Mamin celup tepung Mamin. Okay, waktu siang ni kau agak ramai jugalah. Tengok tempat kita dapat kat mana. Ni makanan dia dah sampai. So ni nasi goreng kampung. Ni ada berbola udang dengan dia ada apa ni? Hotdog sausage lah. Lepas tu cendawan celup tepung. Ni sotong celup tepung. Sotong celup tepung juga. Ni Kak Sri celup tepung. Rasa dulu. Orang tengah nak makan ni lah, nak mewarna. Makan lu. Makan lu Noah. Okay, apa? Nak. Fishball ke hotdog? Hotdog. Fishball. Makan ni lah. Kena makan. Kena makan. Nak lagi? Yang ambil hotdog ya? Kalau ambil celup tepung ni. Tak. Show camera, kau makan.